Cara mudah nak berjimat tapi nak environment rumah sentiasa cerah. Jimat elektrik, jimat tenaga. Yang ini aku nak tunjuk dekat hampa mini clip lamp. Lampu yang menggunakan tenaga solar. Nak install dia mudah je, pakai klik je. Hampa tak payah nak susah-susah tebuk dinding, tebuk tiang, tebuk pagar untuk pasang lampu ni. Ini lampu yang aku maksudkan. Dekat atas ni ada panel solar, dekat bawah dia pula ada lampu LED. Dia juga ada sensor. Nak guna dia mudah. Kau nampak dua tempat macam ni, hampa just klik. Klik on. Klik on, pastikan yang bahagian solar ni dekat bahagian atas. Barulah lampu ni akan menyala bila waktu malam. Bila siang, dia akan automatik charge dengan sendiri. Lampu dia boleh tahan lama sehingga 6 jam. Nak dia tahan lagi lama, make sure guna yang malap dan sensor. So dia hanya akan terang bila ada pergerakan. Contohnya lampu kita macam ni. Nampak? Cukup terang untuk digunakan dekat kawasan rumah yang gelap. Mode yang pertama, mode terang. Okey, mode yang kedua, mode malap. Tapi bila ada pergerakan, terus terang. Dan mode yang ketiga, dia malap. Bila ada movement pun, dia tetap malap. Okey, dapatkan clip on mini lamp ni dekat beg kuning. Harga murah, jimat tenaga.